Banyaknya nak kena hafal ni. Mitokondrian, sentriol, jalina endoplasma lagi. Itu belum fungsi dia lagi. Dah baca banyak kali pun tak boleh nak masuk kepala dah. Besok dah periksa. Macam mana ni? Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya ingin memperkenalkan satu teknologi yang semakin penting dalam kehidupan kita, iaitu Artificial Intelligence atau AI, yang bermaksud kecerdasan buatan. AI ialah teknologi yang membolehkan mesin atau komputer berfikir, belajar dan membuat keputusan seperti manusia. Walaupun mesin tidak mempunyai perasaan seperti manusia, ia boleh menganalisis maklumat dengan sangat pantas dan membantu kita menyelesaikan pelbagai masalah. Apa kata kita guna sumber AI untuk menghasilkan lagu yang berkaitan dengan konsep biologi yang telah kita pelajari. Dengan cara ini, pelajar dapat belajar dengan cara yang lebih kreatif, menyeronokkan dan mudah untuk diingati. DNA simpan formula, mitokondria beri tenaga, ribosom bina protein kita, jalinan endoplasma, badan gol susun teratur. Aduh, bab kestanan Melayu Melaka ni banyak sangat nak baca. Dahlah buku tebal. Ini buat jadi bantal, tidur pun nyenyak. Kalau nak senang hafal, kita ubahlah sejarah ni jadi macam komik. Boleh ke? Boleh. Gunalah AI. Ada teknologi, kita guna. Dengan menghasilkan nota dalam bentuk komik, pelajar dapat meningkatkan daya ingatan sewaktu belajar. Apabila pelajar mengingat jalan cerita, pelajar juga akan mengingat fakta yang terdapat dalam komik tersebut. Dengan keris ini, aku pertahankan kedaulatan negeri! Bas. Apa? Tajuk persamaan kuadratik ni susah lah. Kau boleh ajarkan tak? Oh, senang je. Mari sini aku ajarkan. Graf ni kalau senyum, dia positif. Kalau graf sedih, dia negatif. Buruknya, Bas. Ni lagi aku tak faham. Dahulu, untuk menghasilkan infografik yang menarik, kita perlu mahir menggunakan perisian grafik dan mengambil masa yang agak lama untuk dihasilkan. Namun kini, dengan bantuan AI, semuanya menjadi lebih pantas. Macam mana ni? Minggu depan ada ujian lisan bahasa Inggeris. Tapi aku belum bersedia lagi. Aina, macam mana ni? Minggu depan ada ujian bahasa Inggeris. Tapi kita belum bersedia lagi. Serius lah? Aduh, peningnya. Dah lah tak tahu nak kata apa. Macam mana nak memperkenalkan diri dalam bahasa Inggeris di dalam ujian lisan? A simple structure could be something like this. Start with a greeting, say your name, mention where you're from, what you do or study, and maybe one hobby or interest. For example, hi, my name is Sarah, I'm from Toronto, Canada, and I'm a software engineer. In my free time, I love hiking and reading mystery novels. That gives a nice, clear picture of who you are. Ush, kau pandai bahasa Korea ke? Sikit-sikit. Ush, kalau macam tu, cuba tulis sikit bahasa Korea. Lepas tu bagi tahulah maksud dia. Okey, ini annyeonghaseyo. Maksud dia hai. Apa sayur? Macam mana kau faham bahasa ni? Aku belajar ni pakai AI. Walaupun AI sangat berguna, kita juga perlu menggunakannya dengan bijak dan bertanggungjawab. AI sepatutnya membantu manusia, bukan menggantikan sepenuhnya peranan manusia. Kesimpulannya, AI merupakan teknologi yang sangat penting. Jika kita belajar dan memahami AI dari sekarang, kita akan lebih bersedia menghadapi dunia yang semakin maju. Mari kita sama-sama menggunakan AI dengan bijak. Yeay!